Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang menghormat Ketua Bentara Kanan Haji Ahmad Yaakob Menteri Besar Kelantan Merakah Timbalan Musyida'am Parti Islam se-Malaysia PAS, yang bahagia Tuan Guru Haji Hashim Jassin Musyida'am, yang berhormat Dr. Haji Muhammad bin Abdullah Timbalan Menteri Besar Merakah Pengurusi Bersama Istimewa pada Ummah kali keempat, yang berhormat Dr. Abdullah Yaakob Speaker Dewan Undangan di Kelantan, yang bahagia Abdul Wafaq Aziz dalam Seusaha Kesatuan Ulama Islam Sedunia, yang bahagia Hafiz Muhammad Idris Timbalan Musyida'am Jamaah Islami Pakistan, yang bahagia Dr. Tamil Karamallah Uglu Presiden Saadat Parti Turki, Mr. Usama Hamdan Biro Politik Hamas, yang bahagia Tan Sri Abu Qadir Syekh Fadil Presiden Parti Ikatan Bangsa Malaysia, yang berhormat Sabul Fadilah Timbalan Mufti Kerajaan Kelantan, seluruh detik kehormat, hadirat tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Saya akan membaca resolusi Konferensi Dakwah dan Nadwah Ulama yang telah bersidang selama 2 hari sepanjang Istimewa Perubahan Ummah kali keempat. Ada 10 resolusi yang telah diputuskan dalam konferensi dakwah dan 10 resolusi yang juga diputuskan dalam Nadwah Ulama pada kali ini. Untuk resolusi konferensi dakwah yang pertama, mengutuk sekeras-kerasnya kekejaman berterusan rejim Yahudi ke atas umat Islam di Palestin, dan seterusnya menyeru seluruh umat Islam di seluruh dunia berpadu untuk menyelesaikan segera dan menyelamatkan Baitul Maqdis. Yang kedua, membentuk sebuah jawatankuasa kerja dan sekretariat yang akan terdiri daripada pemimpin-pemimpin organisasi dakwah yang akan berkolaborasi dengan saling lengkap melengkapi dalam pertukaran maklumat mengenai latar belakang budaya yang berbeza dari berbagai sasaran dakwah, menguruskan isu-isu dakwah termasuk isu yang berkaitan pelarian dan pekerja asing. Yang ketiga, jawatankuasa ini juga berperanan untuk membuat perancangan, mengatur strategi untuk perkongsian dan pemetaan sumber-sumber yang sedia ada, membangunkan sumber-sumber baru, serta rekrut pemerkasaan dan membangunkan kapasiti para duat. Yang keempat, menubuhkan jawatankuasa bersama di kalangan sayap wanita, NGO dan pertubuhan bagi menyokong seluruh gerakan wanita, menubuhkan hak penyelidikan dan pembangunan R&D untuk dakwah. Yang keenam, membangunkan pengkalan data yang berpusat dan komprehensif bagi rantau Asia untuk memudahkan aktiviti-aktiviti dakwah. Yang ketujuh, menyeru pihak berkuasa menyediakan persekitaran, kemudahan, keselamatan dan dana bagi kegiatan dakwah dan NGO bagi melaksanakan tindakan susulan untuk golongan saudara baru, manakala di negeri minoriti Muslim pihak berkuasa harus memberi kebebasan, peluang dan pengiktirafan kepada sebarang kegiatan dakwah di kalangan umat Islam. Yang ke-8, mewujudkan alat dan bahan teknologi maklumat
yang interaktif untuk gerak kerja dakwah yang bersepadu dengan menubuhkan One Stop Center atau pusat sehenti untuk menyelaraskan usaha dan gerakan dakwah secara maya di Asia. Yang kesembilan, mengusahakan pembudayaan gerak kerja dakwah di kalangan seluruh umat Islam. Yang kesepuluh, mewujudkan usaha yang bersepadu untuk mengekal dan memperkasakan golongan saudara baru sebagai entiti terpenting di kalangan umat Islam. Nahdlatul Ulama Antarabangsa Rantau Asia yang bersidang pada 27 dan 20 Syawal 1430 Hijrah bersama 21 dan 22 Julai 2017 yang bertempat di Dewan Utama Kelantan Trade Center Anjuran Kerajaan Negeri Kelantan dan kerjasama Kesatuan Ulama Islam Sedunia mengisytiharkan resolusi yang telah diputuskan dalam Nahdlatul Ulama Antarabangsa. Yang pertama, mewujudkan Kesatuan Ulama Asia dan Timur Jauh yang berpusat di Kuala Lumpur untuk menyaras isu-isu yang berkaitan nasib dan umat Islam seluruhnya. Yang kedua, mewujudkan muafakat antara negara minoriti dengan negara majoriti Muslim agar kekuatan Islam dapat digarap secara berkesan dan sekaligus dapat menaungi umat Islam yang lemah. Yang ketiga, memastikan segala isu dan permasalahan dalam setiap negara Islam dan umat Islam tidak perlu dilibat campur tangan pihak luar atau kuasa barat dalam menanganinya. Yang keempat, mempelopori usaha untuk mengharmonikan isu-isu khilafiyah di kalangan masyarakat supaya tidak memberi ruang kepada musuh memecah belahkan kesatuan umat Islam. Yang kelima, mempergiatkan perkembangan ilmu Islam di kalangan masyarakat di negara masing-masing dengan mempelbagaikan wasilah yang sedia ada. Yang keenam, mengambil inisiatif yang bersungguh-sungguh untuk melahirkan ulama pelapis yang akan mewarisi kepimpinan ulama di seluruh rantau Asia. Yang ketujuh, menangani permasalahan dan isu umat Islam yang ditindas di negara minoriti Muslim seperti Chechnya, Patani, Rohingya, Kashmir, wilayah Xinjiang dan lain-lain. Yang ke-8, mengecam sekeras-kerasnya tindakan terkutuk yang telah dilakukan oleh Zionis Yahudi dengan menutup Masjid Al-Aqsa bertujuan mencobok dan memusnahkannya. Yang ke-9, memahamkan masyarakat khas dan umat Islam bahawa Islam adalah agama pembawa kesejahteraan dan kesederhanaan ke arah mengekang pengaruh radikalisme di kalangan umat Islam. Dan yang ke-10, mengembeling tenaga ulama untuk mengembalikan peradaban Islam rantau ini sebagai model peradaban Islam sejagat. Sekian 20 resolusi daripada 2 konferensi yang diadakan sempena Istimewa Antarabangsa pada kali ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.